Iran buat gejatan senjata, 4 sekutu ia kena tempias. Pakistan pula tubik kenyataan tak usah support kerjasama dengan Iran dah. Jadinya adik-adik akak minta tolong follow dan share dulu. Okey, Iran royak nak berhenti perang. Lepas tu 4 sekutu dia ibarat macam kena tinggal separuh jalan. Lepas tu Pakistan pula royak tak usah tu kan kerjasama tentera pula. So apa yang heran yang kita nak bincang hari ni, kedua-dua negara ni antara Israel dan Iran umumkan masa yang agak-agak sama. Dan satu lagi yang agak muskil iaitu Iran masa dia menyerang base kepekalan US dekat Qatar, tak silap, siap boleh telefon musuh dia dulu sebelum dia nak buat serangan. Rasanya pelik ke tak? Bagi orang pemerhati, dia tak nampak setakat sini, dia nampak kesal dia kepada 4 sekutu dia. Okey, kita start dengan masa mula-mula senjata yang kumpulan senjata ni memang tak betul-betul tubik nak untuk sokong Iran. Tapi slow-slow Port Houthi ni dia bergerak slow-slow. Lepas tu tiba-tiba dia kantoi. Baru-baru lepas tu baru ada keluar geng-geng lain yang support sekali. Antara geng yang support sekali adalah antara Hezbollah, lepas tu ada parti Jihad Palestin dan parti militan Syiah Iraq. Okey, lepas tu CIA ni memang sokong habis-habisan lah. Sampai Hamas last pun bangun nak sokong sekali walaupun dah lama tak kena serang. Okey, lepas tu yang Houthi pula dia nak isytiharkan perang betul-betul kepada kapal Amerika. Walaupun Houthi ni sebelum ni dah buat perjanjian dengan Amerika dah. Tengok semangat yang ada tu, tapi tiba-tiba last tu sia-sia aja. Iran cepat umumkan nak berhenti perang. Jadinya anda rasa Israel ni lepas ni dia sudi tak lepas 4 sekutu ni ataupun dia nak membalas dendam? Anda rasa macam mana? Minta komen di bawah pula. Okey, sudah tentu Israel ni dia dengan rancangan dia Greater Israel okey, dengan rakyat dia yang ramai, negara dia kecil. Sudah tentu dia nak mencari tanah yang selagi boleh lah. Jadinya geng yang sokong-sokong Iran ni sudah tentu kena lawan habis-habisan lah. Tapi kau rasa ke kalau Iran ni bilanya geng ni pak-pak ni kena serang daripada Israel, Iran ni rasanya akan support tak? Kau rasa macam mana? Minta komen di bawah ruang ni, kita nak tahu. Habis pada 24 Jun ni Pakistan pula umum tak sih kerjasama dah. Okey, Menteri Pertahanan dia Ashraf, dia bila tanya dia kutuk lepas tu tanya pasal bab Iran ni, dia royak dia macam nak tak sih berdalih lah macam itulah. Dan terusnya dulu bukan main lagi dalam dunia Islam, dia royak kita kena support. Okey, kita kena support sampai habis. Kalau sebab kita tak support, lah kita akan kena juga. Tu semangat kesetiawan antara negara Islam yang boleh dicontoh oleh negara Pakistan, iaitu dia tak ambil hati walaupun zaman masa dia gocoh dengan India tu, kita tahulah kan, dia pernah gocoh dengan India tu. Masa tu pihak Iran pula ada sign perjanjian strategi agreement dengan India. Tapi dia tak kecil hati. Dia masih lagi tolong walaupun masa tu Iran berdiri di blok dia punya lawan. Okey, dia tetap tak ambil hati, dia tetap sokong pula pihak Iran ni masa-masa ni lah. Tapi selepas tu kita tak boleh nak cakap apa lah. Dia sudah tentu dia ada pendirian dia sendiri. Bila Iran lain macam, dia terus tarik diri. Okey, itu kita kena respect lah dia. Semangat umat Islam antara dia ni memang salute lah Pakistan ni. Secara keseluruhan, dua-dua negara yang perang ni semua sudah letih. Tapi rasanya Iran dia lebih parah. Tapi bila Iran tarik diri, pihak-pihak sekutu ni pun rasa macam segan lah. Sebab CIA dah start engine, kiranya dah nak start memperjuang. Tiba-tiba macam dia tinggalkan set 4 sekutu ni pula. Walau bagaimanapun, set 4 sekutu ni mereka tetap memberi tekanan kepada Amerika dan Israel. Sebab mereka tindakan jahat-jahat mereka terhadap negara-negara Islam. Tapi dalam hati mereka ada sikit kecewa. Sebab apa macam cepat sangat ya negara Iran ni mengalah. Cuma 12 hari mereka pula baru nak menunjukkan tarikh. Jadinya kesan daripada itu kita tunggulah masanya. Mungkin tak akan mencari balik Pak Sekutu ni untuk membalas dendam. Tapi kita nak tunggu. Anda rasa macam mana kalau mereka dikenakan balas dendam? Apakah negara Iran akan sudi tolong mereka balik? Sila buat komen di bawah.